Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan haji, puan-puan haji yang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah telah pilih kita dengan mata kita sendiri dapat melihat gunung surga yang didatangkan ke dunia, Gunung Uhud. Tuan-tuan muka Allah Subhanahu Wa Taala, 1400 tahun dahulu Gunung Uhud telah jadi saksi di mana sahabat Nabi SAW telah korbankan nyawa mereka untuk agama. Sehingga daripada pengorbanan mereka, kita telah dapat agama pada hari ini, tuan-tuan. Seandainya Uhud boleh bagi tahu cerita dekat kita, maka Uhud akan cerita kepada kita betapa Nabi SAW bersusah payah di Gunung Uhud, betapa sahabat bersusah payah di Gunung Uhud untuk mempertahankan agama agar agama itu sampai kepada kita. Tuan-tuan muka Allah Subhanahu Wa Taala, perang Uhud berlaku adalah di mana berlakunya peperangan timbal balas. Peperangan Badar. Orang kafir pergi peperangan Badar 1000 orang dengan kelengkapan senjata, dengan ketumbukan tentera yang kuat. Mereka pergi perang Badar, mereka kalah lawan 313 orang Islam, yang mana di antara 313 tu ada budak-budak. Bukan semua orang tu, ada budak-budak. Umair bin Abi Waqqas kata abang dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, adik saya pergi perang Badar, dia kena ikat pedang, dia kena igit pedang. Tuan-tuan boleh bayang, kecil, kena igit pedang. Tetapi macam tu punya ada budak-budak pun Allah bagi kemenangan kepada orang Islam. Dan tuan-tuan SWT, kekalahan di Badar menyebabkan orang kafir tak boleh terima. Mereka telah datang ke Madinah untuk adakan peperangan yang kedua. Dan ketika itu Nabi SAW dapat berita, Nabi telah hantar spy, Nabi telah hantar sahabat untuk pergi intik. Ketika itu mereka di Bir Ali, di tempat Zulhulaifah, tempat Miqat. Mungkin tuan-tuan ada pernah sampai sana Miqat. Jadi intipan telah dibuat, sahabat telah pergi sana dan telah lihat ada 3000 bala tentera. Ada 3000 bala tentera, ada 700 ekor, ada 3000 bala tentera, 3000 ekor unta, 700 ekor kuda dan 200 perlengkapan perang. Insya-Allah. Kata alim ulama, intipan orang-orang di zaman Arab dulu, mereka intip dengan begitu hebat. Maksudnya apa? Orang-orang spy zaman Arab lagi cekap daripada spy zaman sekarang. Bukti dia, kata ulama, ketika orang kafir pergi perang Badar, mereka tak tahu Nabi SAW dah sampai Badar ke belum. Dia tanya orang-orang Arab Badui kat situ, dia tak tahu. Maka orang-orang Arab Jahiliyah, orang Arab Quraisy Mekah telah nampak tai unta yang banyak. Dia telah pergi pegang tai unta, dia telah pecahkan. Dalam tai unta tu ada kurma. Dia kata tidak ada unta yang makan kurma melainkan unta Madinah Muhammad SAW. Masya-Allah. Begitu cekap tuan-tuan yang mulia. Nak tunjukkan intipan zaman dulu cekap. Jadi mereka pergi Bir Ali, pergi intip. Dia tengok sekali, dia tahu ada 3000 bala tentera, 3000 ekor unta, 700 kelengkapan senjata dan 200 ekor kuda. Mereka lapor kepada Nabi Islam. Sahabat Nabi ni semangat. Ya Rasulullah, jom kita pertahankan Madinah di luar Madinah. Jangan di dalam Madinah. Dulu Madinah di kawasan Masjid Nabawi sahaja. Baik. Mereka telah siapkan baju kelengkapan perang. Mereka telah menuju pada awalnya 1000 orang daripada jalan sini, tuan-tuan. Dia panggil Syariq Syuhada. Jalan ni nama dia Syariq Syuhada. Dan Nabi SAW telah berhenti di satu masjid. Sekarang ada masjid kat situ, nama dia Masjid Syaikhan. Dulu tak ada masjid, sekarang dibina masjid, nama dia Masjid Syaikhan. Di situ Nabi telah kumpul 1000 orang tadi dan Nabi telah kira susun tentera. Ada 300 orang Nabi tak kenal. Rupanya 300 orang itulah orang Yahudi yang mana dia pura-pura nak pergi perang juga. Nabi SAW beritahu jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Saya ulang balik, Nabi SAW beritahu dalam hadis, dia beritahu mafhumnya, jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Nabi kata suruh dia masuk Islam, dia tak nak, dia pun balik. 300 orang balik, termasuk ketua munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia balik. Orang kata Abdullah bin Ubay, kau kan orang Islam. Orang tahu dia munafik, tapi orang tanya, kenapa kau balik? Kau kan orang Islam. Yang balik ni Yahudi. Dia kata, kalau perang dekat-dekat aku pergilah, ni jauh sangat aku tak pergi. Jauh mana ni 4 kilometer tuan-tuan. Dia kata perang jauh aku tak pergilah, dia kata. Jadi 700 orang ulama kata sampai di medan Uhud. 50 orang Nabi arahkan duduk di atas bukit ni, Jabar Rumah. Bukan 50 orang duduk atas bukit Jabar Rumah diketuai oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dan 50 orang di kawasan bawah ni, tuan-tuan. 50 orang di kawasan bawah ni, termasuklah baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Taib, orang kafir datang daripada arah sana, tuan-tuan. Arah yang kita datang masa naik bas tadi, arah sana. Berapa ribu, tuan-tuan? 3000 ketumbukan tentera datang dari sana. Bila orang kafir datang, strategi perang Nabi begitu cantik, pemanah-panah, orang Islam di bawah serang, insya-Allah. Strategi begitu cantik. Kata alim ulama, perang Uhud ni berlaku 2 fasa. Fasa pertama dan fasa kedua. Fasa pertama orang Islam menang. Fasa pertama ni walaupun orang Islam menang, tapi fasa pertama ni telah mengguris hati Nabi SAW. Kenapa? Kerana di fasa pertama inilah pakcik Nabi SAW yang Nabi sangat sayang, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, telah dilembing oleh satu orang hamba, nama dia Washi bin Harb.
Wahsy bin Harb dia satu orang hamba yang mana dia diberi ganjaran. Kalaulah engkau bunuh Hamzah, engkau akan bebaskan daripada jadi hamba, insya-Allah. Ketika itu ulama kita Sayyidina Hamzah di kawasan masjid, tuan-tuan. Bila mana Wahsy bin Harb ni dipakai lembing. Dia lembing Sayyidina Hamzah, tuan-tuan. Tembus ke dada Sayyidina Hamzah, ulama beritahu terkeluar jantung Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Hamzah telah gugur syahid kat situ, tuan-tuan. Ini fasa pertama. Dan tuan-tuan, Haji Pembajah Allah Subhanahu Wa Taala, pemegang panji Islam pada hari Uhud ialah Mus'ab bin Umair yang saya cerita dia punya ladang kurma dekat sana yang ditinggal di sana. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni siapa? Mus'ab bin Umair ni ialah orang yang paling kaya di Madinah ketika zaman Quraisy, zaman Arab Jahiliyah. Baju Mus'ab bin Umair seherai 300 dinar. Pagi baju lain, petang baju lain. Mungkin tuan-tuan ada yang baju RM300. Ni 300 dinar, tuan-tuan. 300 keping wang emas baju dia, masya-Allah. Jubah yang paling mahal kat Saudi nama dia Lomar. Harga dia RM1,000. RM1,000, tuan-tuan. Ini 300 dinar. Pagi lain, petang lain, ni anak orang kaya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Bila mana bapak dia tahu dia masuk Islam, bapak dia telah halau dia daripada rumah. Dia telah menuju kepada Nabi SAW. Masa ketika itu berlaku perjanjian Aqabah pertama, orang Madinah datang diwakili oleh Asad bin Zararah. Mereka minta supaya Nabi hijrah ke Madinah. Ketika itu, tuan-tuan yang mulia, wahyu tak dapat lagi, Nabi tak diperintahkan untuk hijrah, maka Nabi telah hantar Mus'ab bin Umair. Mus'ab, tuan-tuan, ketika itu apa pun tak ada. Kata ulama, dia cuma pakai 2 helai kain yang mak dia bagi. Lain semua tak ada, harta tak ada, alas tidur tak ada, semua tak ada. Nabi tak tahu ke? Nabi tahu. Kita dengar orang kata wali tu kasyaf, tok syekh tu kasyaf. Nabi SAW lagi kasyaf. Nabi tahu bahawa Mus'ab bin Umair ni selai sepinggan tak ada apa-apa, tapi Nabi telah hantar Mus'ab bin Umair untuk pergi Madinah. Suruh Asad bawa Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, sebab apa Nabi buat macam tu? Kerana Nabi faham di sebalik kesusahan satu orang, Allah akan bagi kesenangan agama pada orang lain. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Di balik susah pasti ada kesenangan. Nabi telah hantar Mus'ab pergi ke Madinah dan yang bawa nama dia Asad bin Zararah. Kebun kurma tu milik Asad bin Zararah. Kata Asad, wahai Mus'ab, engkau tinggal kat sini. Kerja Mus'ab tiap-tiap hari, tuan-tuan, buat dakwah. Tidak ada orang yang Mus'ab jumpa dekat Madinah melainkan masuk Islam. Jumpa cerita masuk Islam, jumpa cerita masuk Islam, sehingga berita ini sampai ke pendengaran Sa'ad bin Ma'az, ketua kabilah Madinah pada ketika itu. Ni ada orang muda datang bawa agama baru. Sa'ad bin Ma'az sangat marah. Tapi Sa'ad bin Ma'az tak berani nak pergi marah Mus'ab bin Umair, kerana yang bawa Mus'ab ialah pakcik dia Asad bin Zararah, pakcik dia. Maka dia telah suruh ketua kabilah yang kedua, nama dia Usaid bin Khudair. Telah suruh Usaid bin Khudair pergi marah. Usaid bin Khudair pergi, petang dia balik masuk Islam. Sa'ad bin Ma'az kata, aku pergi hantar, kau suruh pergi marah. Engkau masuk Islam kenapa? Engkau pergi. Dia pun pergi. Pergi pagi esok. Pagi-pagi dia dengar cerita daripada Mus'ab, dia masuk Islam. Petang dia kumpul semua kabilah dia. Aku Sa'ad bin Ma'az, ketua kabilah kamu, aku dah masuk Islam, aku nak semua daripada kamu masuk Islam, insya-Allah. Ini dia Mus'ab bin Umair. Di hari peperangan Uhud, dia ditugaskan untuk pegang panji Islam. Tuan-tuan, di tanah air kita bayang, gunung Uhud ni gunung, permukaan bumi dah padang pasir, betul tak, tuan-tuan? Sebab kita kat Malaysia, Arab semua padang pasir. Tuan-tuan, Madinah dan Mekah bukan permukaan bumi padang pasir. Mekah dan Madinah permukaan bumi dah batu kerikil. Tuan-tuan boleh bayang, ketika medan peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair tangan kanan pegang panji Islam, tangan kiri pegang pedang, pacu kuda, permukaan bumi batu kerikil, musuh serang. Macam mana, tuan-tuan? Dan menjadi tertib peperangan di zaman dahulu, orang pertama yang patut dibunuh ialah yang pegang bendera. Ini tertib perang dulu. Orang datang daripada segenap sudut cari Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan boleh bayang macam mana keadaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ketika itu. Tapi Mus'ab telah pegang panji Islam sungguh-sungguh, tuan-tuan, dengan tangan kanan dia, tuan-tuan. Sahabat Nabi Islam di tanah agama Allah jatuh di muka bumi Allah. Bukan saja perintah Allah, bukan saja sunnah Nabi, bahkan bendera panji Islam pun mereka pegang sungguh-sungguh dengan tangan, dia tak jatuh ke muka bumi. Di tanah agama berkurang dikala dia masih hidup, tuan-tuan. Orang kafir datang dari tanah depan ke atas tangan kanan Mus'ab, jatuh tangan itu. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita tengah higis bawang, kita terhigis jari, luka, kita tak higis lah, tuan-tuan, kita berhenti higis, sakit. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana Mus'ab tangan dia putus, tapi dia tak hiraukan tangan dia cepat-cepat pegang panji Islam dengan tangan kiri, tuan-tuan. Kerana dia tak nak agama Allah jatuh di muka bumi, dia tak nak panji Islam jatuh di muka bumi. Dia kala dia masih hidup, dia telah lepaskan pedang dia dan telah pegang bendera panji Islam dengan tangan kiri dia, tuan-tuan. Dia pegang sungguh-sungguh. Orang kafir datang arah belakang, cantas tangan kiri dia, tuan-tuan. Putus kedua tangan kanan Mus'ab, tuan-tuan. Kanan kiri putus. Dia telah peluk bendera dengan badan dia, tuan-tuan. Dia tak nak bendera jatuh di muka bumi Allah. Satu orang kafir datang telah cantas badan dia, tuan-tuan, terbelah dua, tuan-tuan. Ada riwayat kata dia telah dipanah sehingga dia gugur.
InsyaAllah. Gugur Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang mulia, kita boleh dapat manfaat daripada kisah ni. Bagaimana sahabat Nabi Islam, mereka pegang agama sungguh-sungguh tuan-tuan. Kita di tanah air tuan-tuan, kata alim ulama, kita telah pijak Islam, telah pijak agama dengan kaki kita sendiri. Ketika di tanah air kita tengah sibuk kerja, kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah beritahu, akulah yang maha besar. Tak ada yang lagi besar daripada aku. Akulah yang maha besar. Kita kata tak, ya Allah, kerja aku lagi besar daripada engkau, ya Allah. Hingga kita telah akhirkan sembahyang kita semata-mata untuk kerja dunia kita, baru kita tunaikan solat. Ulama beritahu kita telah pijak perintah Allah dengan kaki kita sendiri tanpa kita sedar sebenarnya. Tuan-tuan haji mempelajari Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang sahabat di Medan Uhud, nama dia Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Jahsh dia telah doa sebelum pergi perang. Dia telah minta satu orang sahabat nama Sa'ad untuk aminkan. Ulama kata ni dalil, imam doa kita aminkan. Ada orang kata ni bid'ah, ni tak bid'ah. Satu orang doa, kita aminkan, doa tu lagi cepat makbul. Kalau nak doa cepat makbul, kita doa minta orang aminkan. Ulama kata doa lagi cepat makbul. Abdullah bin Jahsh telah minta, ya Allah, besok saya akan menghadapi peperangan, ya Allah. Temukanlah saya dengan musuh yang ganas dan juga kuat. Tuan-tuan bayang dia minta apa? Ya Allah, esok saya nak menghadapi peperangan. Temukanlah saya dengan musuh yang ganas, dahlah ganas juga kuat, tuan-tuan. Tapi sahabat punya jazbah, semangat dia tuan-tuan, keinginan dia, sehingga dia telah minta, ya Allah, temukanlah saya dengan musuh yang ganas juga kuat. Lalu saya melawan dengan ganas dan juga kuat, dan jadikanlah dia memotong telinga dan hidung saya. Bila di akhirat engkau bertanya, wahai Abdullah bin Jahsh, ke mana pergi telinga dan hidung kau? Maka saya beritahu, ya Allah, telinga dan hidung saya telah terputus di jalan kau demi tegakkan Islam. Ulama beritahu sahabat Nabi balik akhirat tuan-tuan, ada yang tak ada tangan, ada yang tak ada kaki, ada yang tak ada hidung, ada yang tak ada telinga. Bila Allah tanya, kenapa semua ni berlaku? Dia akan beritahu, ya Allah, saya buat semua ni semata-mata untuk engkau, ya Allah. Saya buat semata-mata kerana Islam, ya Allah. Semata-mata nak tegakkan kalimah engkau, ya Allah. Tuan-tuan, ulama kata kita balik bawa apa? Kita balik bawa apa, ulama beritahu? Kita rasa dekat dunia ni, kita lah korban paling banyak. Itu anak yatim tu saya sedekah. Madrasah tu saya yang bagi sedekah. Itu janda-janda tu semua saya yang tanggung. Kita kata kita korban banyaklah kat dunia ni. Sedangkan nak banding dengan sahabat, kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kita datang Masjid Nabawi, ulama bagi contoh, kita datang Masjid Nabawi. Baru kali pertama datang, semayang, letak selipar, semayang. Habis bagi salam tengok selipar kena curi. Aku semayang kat masjid kampung aku 50 tahun tak pernah kena curi. Semayang Masjid Nabawi kena curi, dah semayang kat hotel. Ni tuan-tuan, ulama beritahu, tahap pengorbanan umat akhir zaman tak seperti zaman dahulu. Ada satu orang tuan-tuan, cerita terakhir, satu orang sahabat nama dia Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Dia tuang tempang tuan-tuan. Dia telah datang untuk datang Uhud. Nabi telah kecualikan daripada pergi perang sebab dia excuse-kan sebab laki dia tempang. Dia telah balik rumah tuan, telah pulang ke rumah. Sampai di rumah tuan-tuan, isteri dia telah tunggu depan pintu rumah. Isteri dia telah tunggu depan pintu rumah. Isteri dia beritahu apa kat dia? Abang, saya malu dengan jiran-jiran. Suami jiran-jiran saya semua pergi perang. Suami saya Ammar bin Jamuh telah balik, saya malu. Tuan-tuan, alim ulama beritahu, mana-mana isteri, mana-mana wanita yang bakar semangat suami dia, dia akan masuk surga bersama isteri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ada orang suami dia tak minat sembahyang berjemaah, dia bakar bagi semangat supaya suami dia minat sembahyang berjemaah. Isteri tadi akan masuk surga bersama isteri Ammar bin Jamuh. Suami dia tak minat majlis ilmu, dia bakar semangat sampai suami dia minat belajar, minat majlis ilmu, dia akan masuk surga bersama isteri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Suami dia penentang dakwah, selalu halauan dakwah, penentang sunnah, tak suka sunnah Nabi SAW. Dia bakar semangat suami dia sampai suami dia amal sunnah, sampai suami dia buat kerja dakwah, maka isteri akan masuk surga bersama isteri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Dia dengar perkara ni, Ammar bin Jamuh telah menghalakan diri ke arah kiblat dan telah doa, Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah, jangan sekali-kali kembalikan saya ke pangkuan keluarga saya lagi. Dia telah pacu unta dia dan dia beritahu setelah bawa surga dekat Uhud, sampai di Uhud dia telah dibunuh dan dia telah gugur. Tapi tuan-tuan yang mulia, unta yang dia naik duduk tak nak bergerak. Unta disebat, bangun tapi tak nak bergerak. Sebat lagi, tak nak bergerak lagi. Panggil isteri Ammar bin Jamuh. Apa yang Ammar bin Jamuh telah doa, maka telah dia beritahu, Ammar bin Jamuh telah doa, Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah, jangan kembalikan saya ke pangkuan keluarga saya lagi. Bukan dia tak balik, unta pun tak balik. Jadi tuan-tuan, di depan kita ada 70 makam sahabat Nabi SAW. Ada yang di belakang sikit, ada yang di sini sikit. Dan di sinilah tuan-tuan, sebentar lagi tuan-tuan boleh tengok dekat bawah, tuan-tuan akan nampak ada 2 makam kat depan. Itulah makam Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abdullah bin Jahsh yang saya cerita tadi.
Mereka telah korban untuk agama sungguh-sungguh tuan-tuan, agar agama sampai kepada kita tuan-tuan. Isteri-isteri telah jadi janda, anak-anak telah jadi yatim. Sebab pengorbanan mereka kita dapat agama pada hari ini tuan-tuan. Kita tak tahu nak balas jasa mereka macam mana tuan-tuan. Selain kita pertahankan agama, kita datang ziarah mereka semata-mata nak ucap terima kasih kepada mereka tuan-tuan yang mulia. Sebab pengorbanan mereka kita dapat agama pada hari ini tuan-tuan. Kita datang sini tuan-tuan, kita ziarah. Sunnah ni kita baca doa. Tuan-tuan ikut saya. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Bima sabartum. Bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Dan kita hadiahkan Fatihah untuk mereka tuan-tuan. Kemudian kita baca doa sama-sama. Al-Fatihah. وإن أرادوا فتنة أبينا